Dia ada function MCB, dia ada function RCCB. Kita nak buat untuk litar water heater. Okey, daripada MCB C16 ataupun C20 keluar MCB, masuk ke RCCB dulu. Okey, keluar ni masuk ke RCCB. Betul. Masuk ke RCCB. Okey. Lepas tu keluar RCCB line, bawa pergi ke switch. Jadi kita dari sini, kita nak sambungkan wire tambah. Okey, baik. Lepas tu neutral, dia punya neutral dulu. Terus sekarang ni pakai yang kondisi yang lagi dua. Daripada neutral bus bar masuk ke RCCB dulu. Itu bakar. Boleh. Masuk ke RCCB dulu. Betul. Okey, keluar RCCB, pergi ke switch. Cara sambung tu dia penting. Kita kena yang satu dulu. Okey, keluar ni pergi ke soket lah, mana lagi ke water splash pro dia panggil. Okey, neutral pakai hitam. Pergi ke ni. Okey, heading. Heading mana sama? Okey, heading bus bar. Baik siapa dia? Macam apa? Pergi sini. Macam lagi boleh berapa lagi ni? Baik tak sambung ni ya. Okey, tuan-tuan. Kalau untuk sekarang, untuk lebih safety, untuk water heater kita pakai nama dia water splash proof. Pakai yang biasa. Yang biasa agak bagus dah. Cumanya yang ni lagi safety lah. Kalau air terpercik pun dia tak masuk, tak belah kan. Kalau kita pakai macam belah 15mm tu, kalau air terpercik dia boleh masuk ke celah kan. Kalau yang ni wire keluar sini je. Di belakang ni terminal sama je, dia live neutral juga. Ini wire ni dalam toilet ke luar? Dalam toilet. Ini wire yang sambung yang nak pergi okey sini, daripada switch masuk sini. Yang ni keluar ni pergi ke rotator tu. Wire kelambu, kalau wire tu lah yang tik. Yang apa dipanggil? Flexible wire. Flexible kan. Yang ni water splash proof dia panggil. Oh, tak payah pakai kepala. Tak payah. 3 pin lagi. Tak payah pakai sini. Sebab bila kepala tu kemungkinan besar bila kita air mengecil kan, dia masuk ke celah tu. Faham tak? Tapi yang tunggu dekat situ, Itu matikan terus lah. Dia apa? Dia punya box tu je lah. Dia box putih ni juga sama ke? Nampak ni juga. Baseboard sama kan? Facebook dia sama mana wire tu tunggu kat situ terus. Oh, okey. Kepala tu cabut lah. Masuk. Ni masuk ke sini, ke bawah ni. So, yang daripada situ in sinilah. Okey, betul. Yang pada situ in ke atas. Ikut je. Live, neutral, okey, yang keluar dia. Yang keluar ni pergi ke sambung apa ni? Pergi ke water heater. Okey, water heater dah buat semalam. Dah. Okey, cuba praktikal pasang benda ni. Boleh? Kita tengok empat benda ni dia ada indikator. Ada lampu. Okey, cuba pasang. Satu dulu lagi. Buat satu dulu lagi. Switch tu pasal dalam bilik air keluar. Sudah dalam bilik air. Yang ni luar. Oh, yang tu luar bilik air. Bilik air. Yang dalam bilik air untuk supply Untuk water heater ni satu water heater satu dia atau? okey, kalau kita buat cara macam ni, dia boleh satu satu RCCB, satu water heater. Okey, kalau kita nak pakai satu RCCB, dua water heater kan, kita buat macam ni. Tapi kalau bilik air kongsi, Bilik air kongsi, kena buat dua switch ya? dia ada switch two way water heater ada? Ada? Kena buat dua switch. Kalau tak bos satu switch. Bos satu switch kat dalam, tapi kita pakai cover air tu. Okey, jap saya tambah jap. Okey. Kalau yang ni satu water heater, satu RCCB kan? Kalau kita nak buat satu RCCB, dua water heater contoh. Okey, kita buat macam ni kan. Sama juga macam litar puasa tu. Maknanya kita buat MCB dia sendiri. Lepas tu kita kena tambah neutral bus bar dia sendiri. Okey, maknanya outgoing ni pergi ke neutral bus bar. Jadi live ambil dekat MCB, neutral ambil neutral bus bar dia. Jangan ambil neutral bus bar orang lain. Dia saja. Khas untuk dia. RCCB yang tu lah. RCCB yang ni saja. Untuk water heater saja. Sebab dia nanti dia bergaduh. Dia bergaduh tu maksudnya dia akan trip. Bila kita on load dia trip. On trip. Sebabnya yang ni contoh yang ni yang litar 30mm punya kan. Dia ada neutral dia sendiri. Ada 100mm. Dia ada neutral bus bar dia sendiri. Jadi banyak bila kita buat kita. Jadi maksudnya ada sakit juga. Bukan sat DB.
dia ada tambahan ni untuk neutral tu. Okey, jangan saya lukis je ni. Dia tak boleh pakai bar yang sama. Cuba combine je dengan Tak boleh. gambar tu. Dia tambah lagi sebelah tu RCCB dia. Yang tu SPB dia kan 001A tu. Ni RCCB dia. Tambah lagi dah tambah. Maknanya tak boleh benda ni guna untuk satu tu. Tak boleh guna untuk Kalau buat cara macam ni boleh pakai untuk satu dah sebab kita ambil pada outgoing RCCB. Kalau untuk kena lebih daripada satu, kita kena buat cara macam ni. Kita ambil outgoing live, maknanya MCB kena asing-asing. 1 liter 1 MCB je. Kalau nak buat dua juga RCCB sebab ada dua tu boleh juga. Boleh juga. Boleh juga. Banyak space dah pakai. Banyak space kan. Okey, kalau nak jimat pakai RCBO ni. Ada dua. Ni. Dia saya macam MCB je. Dia function dia ada function MCB, dia ada function RCCB. Oh, sekali dalam tu. Kalau tengok dekat sini, dia sensitivity dia 0.01 M juga. Sama 10 mA juga. Tak boleh pakai RCCB yang tu lah. Tak boleh. Tak payah pakai satu pole kan. Dia satu pole. Pakai yang ni. Kalau nak jimat space. Mahal Rasa lebih kurang kot. Kita tarik dua kabel lah kot kan. Ada dua kabel juga sama je. Sebab ada dua RCCB pun situ 2 juga. liter kan. RCCB pun situ juga. MCB kita ambil contoh ni MCB dia kan. Kita bagi supply live sini. Lepas tu keluar ni pergi ke Dua lah keluar sebab 2 liter. Satu. 2 liter. Tapi tu ada neutral sekali. neutral, ambilkan neutral bas-bas dia. Kalau 2 liter Dua liter dua benda ni. Dua Satu lagi. lagi. Tak boleh share satu. tetap lah. Dia tak kena asyik-asyik. Dia tak share. Tak boleh, dia lubang dia pun kecil je. Lubang dia 4mm kabel yang muat. Dia 1 liter tu lah. 1 liter satu. Kita mana sejuk. Mana saja. Lebih sihat. Okey, buat praktikal yang ni lah. Kita tengok macam mana dia fungsi. Boleh. Dia lubang sama je lah. Cuma CBO ni dia ada in atas, out dekat bawah. Kita tengok sini kan. Ni kan dia ada in kat atas. Maknanya daripada LCB dia in